Ini dia Malaysia's first dual powered EV, Proton Emas 7 PHEV. Kereta ni akan launch tak lama lagi, so jom kita tengok apa yang best. First kali, Proton Emas 7 PHEV ni pakai EMI, Emotive Intelligent Super Hybrid Powertrain yang boleh pilih secara automatik gaya pemanduan yang paling efisien untuk jimat tenaga. Boleh pilih driving mode sama ada nak mode pure EV, mode hybrid ataupun nak mode power. Biasanya kita akan pakai kuasa elektrik untuk drive kereta ni, tapi kalau nakkan performance yang lebih padu, kita boleh pakai tenaga daripada enjin sebagai generator untuk bagi kelajuan tambahan. Emas 7 PHEV ni didorong dengan Pulse PULSE, powerful drivability, unrivaled technology, luxurious space, sleek design dan enduring safety. Enjin kereta ni ada 46.5% thermal efficiency yang boleh kurangkan pencemaran tanpa mengganggu performance. Bateri dia pun ada pengecasan pantas 60 kW DC fast charging yang boleh cas daripada 30 sampai 80% dalam masa kurang 16 minit. Yang bagusnya, bateri ni pakai teknologi Aegis Short Blade yang jauh lebih kukuh dan lebih selamat. Lepas tu, dekat depan ni ada head unit yang sangat besar 15.4 inci dengan 2.5K resolution. Cukup besar untuk kita view infotainment, navigasi dan kalau nak kontrol kereta. Kereta ni ada range yang terjauh untuk EV dengan jarak 170km kalau kita pakai tenaga elektrik secara penuh. Maknanya memang tak ada masalah kalau nak go fully EV untuk ulang-alik kerja setiap hari. Kalau digabungkan secara optimal penggunaan minyak dan elektrik, kita boleh capai 4.3 liter per 100km fuel efficiency. Memang jimat. Dekat bahagian belakang ni ada legroom yang sangat besar, cukup selesa untuk penumpang, so kalau nak bawa family memang sesuai. Dekat belakang ni boleh letak banyak barang, termasuklah luggage atau barang-barang yang besar sebab dia punya ruang memang luas. Pada pendapat aku, Proton Emas 7 PHEV ni memang sesuai untuk ramai golongan. Boleh bawa pusing-pusing dekat bandar yang sibuk, nak layan highway yang panjang pun tak ada masalah, nak drive pergi meeting ataupun family gathering pun boleh mandu je dengan yakin. So kalau korang berminat dengan Proton Emas 7 PHEV ni, boleh booking je dekat dealer emas yang berhampiran.